tu ada kambing. Kambing satu. Kambing tu warna hitam. Kita nak pergi pasar malam. Dekat depan flat ni ada pasar malam. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey. Ni saya masak asam pedas. Tengah tunggu dia mendidih. Saya baru masukkan. Lepas tu yang ni bahan masakan sayur goreng. Sorry saya tak bisa sikit apa kan. Ini saya bayam. Kita buat sayur bayam goreng lah. Okey. So saya nak kena siapkan cepat sikit. Sebab sekejap lagi nak kemas rumah pula nak baking. Sekarang dah nak dekat pukul 11.30 hari. So saya nak gerak pergi ambil anak saya yang sulung tu, kakak Sofia. And ya, tengah kemas rumah tadi. Sebab dah lama sangat rumah tak vacuum. Sebab dalam minggu ni banyak guna penyapu lah. Anak saya yang sapu rumah sebab dia cuti sekolah. So kita nak biasakan diorang buat kerja. Jadi saya tak gunakan vacuum, saya guna penyapu. Tapi bukan saya buat kerja, saya suruh anak saya yang buat. Biar dia pandai buat kerja rumah ni. So vacuum ni saya nyuruh dekat office suami saya. Kalau ada dekat rumah vacuum, nanti dia ambil macam jalan yang mudah lah. Kita nak belajar dulu step by step. Lepas tu nanti dah mahir bab sapu, lepas tu barulah kita ajar dia pakai vacuum. So hari ni saya nak pergi ambil anak. So sekarang hari ni pula. So sekarang ni saya nak pergi ambil anak saya. So sekarang ni saya nak pergi ambil anak saya sekolah. Ambil anak saya dari sekolah. So nak cakap kan, dah penat dah. Sampai tak kerti nak susun ayat. Nak ambil anak saya lah balik sekolah. So yang baby tu dah bangun tau. Baby tu dah bangun. So saya kena bawa dia. Okey, kita dah tengok kita punya keadaan kamera handphone kita. Sebelum saya nak tunjukkan korang sesuatu kan. Sebenarnya hari ni cikgu saya nak datang rumah. Saya dah prepare, dah kemas rumah, dah cantik-cantik. Siap pasang pewangi lah. Tapi pewangi saya jenis herba. Jenis herba. So macam bau dia natural. Herba tu macam ada jerangau, ada apa lagi, dia herba-herba lah. So bila kita rebus, satu rumah akan bau wangi daripada herba. Okay, lepas tu cikgu saya dah beritahu dah pukul 3 nak datang dah, tengah on the way nak datang ke sini daripada KL. So saya pun bijak, saya terlalu pandai sangat sebab saya punya handphone ada dalam 70%. Sebab saya dah plan nanti cikgu saya datang, saya nak buat satu video kan, satu video lah untuk masuk ke dalam YouTube. Sebab saya nak tunjuk kat korang lah cikgu saya siapa. Yang selama ni saya suka sangat pakai produk cikgu saya. Dan dengan cikgu ni juga saya belajar belajar dan sampai pandai buat urutan yang betul. Sebelum ni memang ada belajar juga tapi tak kena dengan jiwa. So bila dah jumpa kena dengan jiwa kita memang follow betul-betul dengan cikgu ni. So saya nak dah plan dah nak rakam semua tu dekat korang, nak tunjukkan korang lah cikgu saya ni. Lepas tu saya pergilah cas handphone. Konon nak penuhkan lah bateri, walaupun bateri dalam 70% tu sebenarnya banyak, tapi tamak kan dia nak penuhkan handphone tu cas. Dia nak bateri penuh dekat handphone 100%. So saya pergi cas. Pasal saya tengah cas tu saya tunggu juga. Tunggu. Sampailah pukul 4.30. 1 jam setengah saya menunggu. Sekali saya tengok handphone, ya Allah, mana tak sedihnya. Cikgu saya dah sampai dah pukul 3.50. 3.49 tu cikgu dah mesej dah yang cikgu dah dekat depan pintu. Lepas tu cikgu ada call. Lepas tu cikgu bagi tahu dia nak balik pukul 4.10 ke pukul 4 macam tu. Maknanya cikgu dah menunggu dekat depan rumah 10 minit guys. Jadi saya macam ya Allah sedihnya tak dapat nak
tak dapat nak buka, tak dapat nak layan, tak dapat nak sambut, tak dapat nak banyak ada kepala ni dengan hati, perasaan semua rasa macam kecewa. Tapi alhamdulillah saya cubalah belajar jangan fokus sangat benda tu, nanti jadi emo pula. So saya dah minta maaf dekat cikgu kan. Minta maaf sangat-sangat, tak sangka saya terjadi macam tu, macam saya terbuat macam tu. Saya tak sengaja, tak dengar. Lagi satu, kenapa cikgu saya call saya tak angkat dan WhatsApp cikgu saya tak reply. Rupanya bila saya tengok balik dekat setting, sebab saya pelik kenapa handphone ni, sebenarnya saya ada perasan sebelum ni saya, tapi saya tak ambil indah, tak ambil berat. Jadi kali ni saya ambil berat sebab pelik sangat. Yalah, saya rasa kecewa bila cikgu saya dah datang penat-penat dari jauh. Saya pergi kat setting, saya tengok rupanya sound orang call dengan mesej WhatsApp semua tu rupanya 1 bar. Maksudnya kecil lah, yang paling kecil. So memang tak dengar lah orang call semua. Jadi ya Allah, saya terkilan pula. Sekejap ada pun saya macam ada bulu pula kat sini. Rasa macam terkilan sangat-sangat. Silap juga kat situ. Kenapa baru sekarang sedar tempat setting tu dia punya sound tu kecil. Selama ni memang kau perasan tapi kau tak nak buat. Kenapa tak nak check, kenapa semua-semua tu lah. Sekarang baru nak check. Kan dah. Dah lah saya sayang sangat dekat cikgu tu. Cikgu saya tu. Memang saya sangat sayang. Sebab cikgu saya lah ni yang membuatkan saya semangat. Dari segi semangat lah, dari segi hidup lah. Maksudnya cikgu ni lah ajar cara kawal emosi, cikgu ni lah ajar cara nak sihatkan badan, cikgu ni lah ajar cara pemakanan yang sihat, yang sebenar-benarnya kan. Banyaklah yang kesedaran, membawa kita kesedaran. So tak apalah, ada hikmah semuanya. Kenapa tu kita jangan nak mempersoalkan lagi dah. Benda tu dah lepas dah lah. Saya pun dah minta maaf dekat cikgu. Dan cikgu pun saya tak tahu cikgu sedih ke tak, tapi saya dah minta maaf sangat-sangat. Saya tak sangka saya buat macam ni. Tak baik kan cikgu datang jauh-jauh tapi saya tak buka pintu. Tak apa, it's okay. So tujuan cikgu saya datang, dia sebenarnya nak COD barang yang saya nak pakai dan saya order. Memang barang saya dah kat rumah dah habis pun. Nak tahu tak barang dia apa? Mesti korang nak tahu kan? Kejap. Barang dia adalah tada. Sekejap. Bengkai. Kita golek-golek dia. Okay. Barang yang pertama. Semesti yang ni. Yang ni minyak sendi, saraf dan sinus. Saya tak tahu kenapa kalau bila saya sebut sendi, saraf semua tu dekat dalam TikTok, dia jadi video tu jadi macam tenggelam ataupun dia buang, maksudnya dia suruh padam video tu. Macam tu. Saya tak tahu kenapa. Mungkin saya kena buka kajian kat TikTok kenapa tak boleh sebut benda tu. Kat YouTube saya tak sure boleh ke tak. Tapi minyak ni kan memang nama dia sendi, saraf dan sinus. Maksudnya dia sesuai sangat untuk orang yang ada sinus dan sesuai untuk orang yang bermasalah kat hidung. Itu paling poin yang pertama lah sebenarnya. Lepas tu lagi bagus, bila kita sedut, automatik tulang belakang kita rasa segar tau. Bila tulang belakang kita rasa segar, otak-otak sekali pun segar. So saya suka sangat ni. Ini saya punya dah habis dah. Tapi saya tak sure ada lagi satu. Dah ke mana hilang kan. Saya beli lagi yang ni. So kalau korang nak order kan, order kat saya pun boleh. Nanti korang, kalau korang nak lah minyak sendi saraf ni, korang boleh komen je dekat bawah. Nanti saya, ataupun korang pergi dekat IG boleh mesej. Kat YouTube saya tak sure lah ada peti mesej ke tak kan. Tapi dekat IG, TikTok ada.
korang pergi dekat TikTok saya ataupun dekat IG. Nama sama je, Aina Zahra. Korang mesej dekat situ. Okay, nanti saya rajin juga buka dekat bahagian spa mesej semua tu. Kadang-kadang saya rajin. Kadang-kadang so harga dia ni RM49. RM49.90. Orang kata kalau genap 50 lah kan, RM49.90. Memang mahal tau minyak ni. Sebab apa? Memang minyak ni homemade. Memang cikgu saya buat sendiri. Air tangan cikgu saya memang confirm, insyaAllah memang ada khasiat. Memang cikgu saya buat semua jamin, insyaAllah dengan izin Allah lah, berkesan. So siapa yang ada resdung pun sesuai, siapa yang sakit kepala pun sesuai. Macam saya, saya pakai tujuan untuk elak daripada saya nak cuci balik. Maksudnya detox ke toksik. Maksudnya bila saya dah terbau sabun ataupun perfume yang ada, yang yelah, perfume kan tak elok sangat kita bau. Lepas tu sabun ke apa lagi, benda-benda alkohol ataupun benda-benda yang macam minyak kereta, apa, kalau minyak kereta tu apa nama, bau gas, lagi bau apa, minyak petrol semua tu lah. So bila terbau benda tu, cepat-cepat saya hidu balik. Orang kata nak refresh balik, tak nak ada benda-benda bau masuk kat dalam badan. Benda tu tak bagus. Okay, nanti boleh bawa penyakit. Kan dalam badan kita tak boleh hidu bau benda yang selain daripada pemakanan. Macam makanan kalau kita bau, eloklah untuk badan. Tapi kalau bukan makanan, macam ada alkohol ataupun ada apa alah, sekarang kenapa lupa, sebelum ni ingat je. Benda-benda yang macam minyak kereta ke petrol semua tu tak boleh bau. Sabun pun mana boleh bau kan, yang kita sedut kuat-kuat sampai ke otak. Itu yang lemah tu. So minta maaf kat sini kita dah panjang lebar bercerita pasal ni. Tapi memang saya nak share benda ni dekat korang. Okay, next. Tada. Ini minyak bayi, minyak baby. Saya dah beli dah minyak baby sebelum ni, 1 botol dah habis dah. Daripada start baby saya baru lahir sampai sekarang memang konsisten pakai minyak baby yang cikgu saya buat juga. Ini senang cerita, cikgu saya semua produk dia buat sendiri. Bila dia buat sendiri, insyaAllah jamin terjaga. Bukan buat sendiri yang pakai timbang kilo tak. Ini memang original buat sendiri, pakai herba sendiri semua tu. Bukanlah menanam herba tu, tak, memanglah dia beli, tapi proses nak buat tu cikgu saya yang buat. So jamin insyaAllah berkesan. So pengalaman saya nak share. Anak pertama saya yang kedua, dia tak dapat nak pakai minyak bayi daripada cikgu saya. Sebab apa? Saya tak kenal lagi cikgu saya. Saya tak jumpa lagi. Saya jumpa cikgu saya tahun 2000. Sebenarnya saya kenal cikgu ni dalam alam maya tahun 2017. Lepas tu dapat berjumpa depan dengan belajar menuntut ilmu tahun 2022. So lambat kan. 2017 kita jumpa kat alam maya. Tapi tak pernah pun bersemuka semua kan, tak pernah. Dan produk dia saya tak pernah beli semualah. Bila start tahun 2022 belajar dengan dia berdepan dengan cikgu ni, barulah rasa jatuh cinta semua produk apa yang cikgu buat. Dan cikgu sampaikan ilmu-ilmu yang cikgu sebarkan, cikgu sampaikan. So anak ketiga saya lah dapat merasa. Anak pertama yang kedua tak dapat rasa. So bila saya pakaikan dekat baby, ya Allah, alhamdulillah, jaga baby kali ni memang memang macam ni. Memang best. Rasa macam nak beranak lagi. Tapi fikir balik dah proses nak mengandung semua tu memang trauma tu ada lagi. So nak cerita je macam ni. Anak saya nombor 3 ni alhamdulillah nak jaga senang-senang sangat. Lepas tu ditidur dengan senang. Semua nak jaga semua senang. Sebab apa kan, bila kita sapu bayi dekat badan dia minyak ni kan, tanpa ada bahan-bahan yang tak sepatut dimasukkan. Sebab ada setengah bayi kan memang tak boleh, ada alergi ke apa. Saya tak tahu lah anak saya ada alergi ke tak. Tapi yang saya percaya minyak ni boleh menenangkan. Boleh menenangkan pada bayi tu, termasuk mak dia.
kita pun boleh menenang juga bila bau. Best tau bau dia. Nak buka tak? Ni tadi pun tak buka. Ni dah buka plastik. Okay, ni memang kena buka lah sebab dah habis kan. Memang bau dia macam best lah, menenangkan jiwa semua tu lah. Okay. Saya nak buat video kat TikTok, tapi tak apalah, saya dah buka dulu dekat YouTube. Nanti pandai-pandai lah saya edit. So wangi sesuai sangat. So kalau korang nak juga beli minyak baby ni pun boleh, korang order dengan saya. Saya memang ada jual juga produk-produk cikgu. Cikgu saya ni harga dia saya tak ingat berapa, dalam 40 macam tu kot. Nanti saya kalau korang nak tahu harga lebih detail lah, korang message saya lah dekat IG ke TikTok ke. Mungkin nanti saya beritahu harga dia. Saya tak ingat sangat sebab dah RM40 macam tu kot. Tapi memang bagus kalau korang ada bayi ke, ada anak-anak yang usia dalam 3-4 tahun ke, budak-budak ke pun boleh. Memang best. Sapu je dekat perut dia ke, tempat luka dia, memang insya-Allah sangat-sangat menenangkan. Okay, next. Allahu Akbar. Tada! Minyak jerangau. Okay, minyak jerangau ni pun dah habis. Saya pakai masa saya mengandung. Sepanjang saya mengandung kan, saya pakai minyak jerangau ni. Alhamdulillah, dah sedap. Sapu kat badan, lumur kat badan sebelum tidur. Sebelum tidur saya lumurkan badan. Memang Alhamdulillah, badan rasa segar. Lepas tu kulit jadi moist. Maksudnya lembab lah. Kulit tu jadi lembab. Lepas tu best lah, best. Jiwa, emosi semua stabil dengan minyak jerangau ni. Minyak jerangau ni, jerangau ni korang tahu tak? Memang daun dia pun boleh menenangkan. Apalagi kita pakai buat masak sendiri semua. Lori. Ni cikgu saya pun buat sendiri. Memang kalau korang nak pun boleh beli dengan saya, InsyaAllah. Ni saya beli 1 liter tau. So 1 liter ni harga dia nak dekat 200. Memang mahal guys. Minyak memang dah mahal lah. Memang mahal sangat. Lebih kurang dalam 200 lebih, 200 macam tu kot, 100 lebih ke macam tu lah. Okay. Kalau korang nak order botol kecil boleh. Sebab sebelum ni saya ada jual botol kecil. Ada kawan saya kan, saya beli pot besar ni, nanti saya tuang dekat dalam botol kecil. Saya jual lah dalam 35, 40 macam tu. Gitulah. Cikgu saya memang ada jual juga yang botol kecil. Tapi saya memang minta 1 liter. Sebab apa? Memang saya pakai setiap hari. Saya pakai sebelum tidur, saya pakai. Sebab apa kan, kita dalam hidup ni kan, kita kalau boleh sekarang memang saya praktis kat anak-anak saya juga, amalkan pakai barang-barang yang dijamin benda tu tak ada, apa ayat tu, masa sekarang ni lah, waktu sekarang ni lah tak ingat benda tu. Maksudnya okay, kalau kita pakai lotion semua tu kimia. Ada kimia. So macam lotion semua tu, kalau kita kan tak boleh makan. Kalau macam ni, kalau termakan tak ada masalah. Termakan tak ada masalah. Tapi kalau lotion ke apa kau termakan, cepat-cepat kita kena bilas balik. Tapi kalau produk cikgu saya ni, kalau termakan tak apa, tak ada masalah. Janganlah kita sengaja nak pergi makan gok-gok, tak ada. Janganlah. Tapi kalau termakan tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau produk lain tak boleh. So macam memang saya jaga semua tu. Sebab saya nak bersihkan balik saya punya. Yalah, sebelum ni banyak saya pakai produk-produk yang macam lotion semua tu, minyak wangi, suka sedut sampai ke dalam otak. Bahaya. Benda tu kan bahaya. Boleh menjejaskan kesihatan. So barang seterusnya adalah tada. Ni. Yang ni nak tahu tak korang? Ini produk baru cikgu saya. Cool Cream. Ni produk baru cikgu saya. Kalau korang nak beli wajib. Paksa wajib lah korang kena try beli. Sapu dekat perut memang berangin-rangin Yang ni saya baru nak try. Sebab first time cikgu saya baru lahirkan produk baru ni. Baru lahir ni, panas lah bapak.
daripada oven keluar. Saya dapatlah merasa produk pertama cikgu saya beli. So yang ni cikgu saya cakap letak kat perut kan, InsyaAllah InsyaAllah lah perut tu akan proses menjadi apa, jadi cool. Jadi maksudnya kan kita nak fit kan badan kita, InsyaAllah lemak-lemak semua tu surut. Tapi ada syarat, dia ada partner dia. Kalau dah pakai ni kena ada partner dia. Nanti saya share. Okay, saya nak bagi tahu dulu apa yang saya suka kat sini adalah bila pakai tu rasa sejuk. Lepas tu ada energi. Ada energi. Lepas tu saya suka sebab apa? Saya terkesan nak beli produk ni sebab apa? Sebab saya nak lawaskan saya punya pembuangan air besar. Pembuangan air besar lah. Sebab kalau kita rajin buang air besar, bukan yang cerik-berik tau. Bukan. InsyaAllah badan kita sihat. Pemikiran kita bersih. Sebab semua badan kita dibuang. Bukan maksudnya kita buang, kita punya buang air besar tu. Setiap pagi ke, yang penting setiap hari lah. Tak kisahlah pagi, petang, malam, tapi kalau boleh setiap hari. Dan setiap pagi tu kalau dapat lagi bagus kan, setiap pagi berak. Berak, buang air besar lah. Sebab masa saya mengandung kan, saya memang jaga pemakanan dengan semua-semua ni lah. Saya sapu kat badan semua. Nampak kesan setiap pagi bangun je push. Setiap pagi bangun push. So seharian tu kan rasa sihat, kuat. Lepas tu tak pening-pening. Alhamdulillah sepanjang saya mengandung memang tak pening-pening guys. Alhamdulillah, syukur. So korang try lah ni. Ini harga dia tak silap saya 60, tak silap saya. Ni mahal kan, tapi mahal-mahal bagus tau. Bukannya mahal-mahal barang yang tak bagus. Ada yang mahal tapi barang tak bagus, tak sesuai. Tapi ini bagus tau. Bagi saya tak mahal pun, mahal lagi kesihatan kita. Kalau kita dah ada sakit, itu paling mahal lah. So sebelum kita datang sakit, baik beli ni dulu. Jadi dulu sebelum ni, yelah, saya nak lawaskan pembuangan saya besar tu, gunalah produk-produk lain. Tapi produk-produk lain tu kan dah ada letak, kita tak tahu letak apa kan, antara steroid, apa dah sebutan dia, steroid, macam tu lah. So tak sesuai untuk badan kita, jangan. So yang ni kita guna yang natural je. Okay, barang yang seterusnya. Sekejap, kita nak buka dulu sebab first time. Tada. Kita buka. Sedap lah bau dia, bau macam bau-buahan. Ada habatus sauda, aloe vera, ada daun mint, halia. So bila dah campur semua tu bau wangi. Best. Lepas ni korang nak order beli dengan saya, okey, beli dengan saya. Okey, barang yang seterusnya dia punya partner ni. Dah ada ni, mesti kena ada ni. Yang ni Plazat. Plazat ni pemakanan. Pemakanan untuk sebagai makanan tambahan. Memang bagus ni. Korang wajib tau, siapa yang nak cepat kurus. Siapa nak cepat kurus, korang kena beli ni. Saya walaupun dah kurus, nak beli ni bukan nak kurus lagi tau, tapi saya nak lancarkan pembuangan besar. So siapa yang kurus tu, bukan makan ni makin kurus, tak. Dia sihat, dia stabilkan badan kita, dia akan fitkan badan kita. So macam, melekat pula saya punya bibir. Dia punya ni. Okay, sambung balik, sorry. Memang bagus sangat. Korang kena order dengan saya kalau korang nak try. Dia bagus sangat sebab apa tau, dia sebagai pemakanan tambahan. Pemakanan tambahan. Ni saya pertama kali nak order ni. Pertama kali saya beli. Sebab cikgu saya baru lahirkan produk baru dia. Ni. Tara. Ini yang ni kan, dia punya kelebihan dia, kebaikan dia kan. InsyaAllah kita punya otot, kita punya apa lagi, kita punya usus, semua minda kita, otak kita, semua akan jadi fungsi, akan berfungsi dengan baik. InsyaAllah. So kita buka. Ini harga dia tak silap saya pun sama.
60 lebih macam tu. Ya Allah. Ketat guys. Oh. Ni kan dus rupanya. Dia paket kecil-kecil macam ni. So ada 15 dalam ni. Oh, dia masuk balik dah. Dalam ni ada 15. Okey. Kalau paket-paket macam ni ada 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yes, 15. So, korang kalau nak kurus ataupun korang nak kurangkan pemakanan korang, boleh makan benda ni, insyaAllah. Saya yakin insyaAllah apa yang cikgu saya buat mesti jadi. Bukanlah, yelah, ini semua atas izin Allah juga sebenarnya. Sebenarnya atas izin Allah juga. So, itu je. Itu saja yang produk saya order dengan cikgu saya. Dan memang produk ni lah hari-hari saya pakai dekat rumah sebelum tidur. So sebelum tidur saya memang sapu dekat satu padan. Ada lagi satu param. Tapi saya memang menjadikan minyak ni param juga. Tapi kalau nak macam nak berangin ke apa kan, ada lagi satu produk tu. Tapi berabuk sikit lah. Rumah korang kena, setiap pagi korang kena sapu lah kan. Berabuk sikit. Kata korang kena kibas-kibas lah. Tapi bagus sebenarnya benda tu. Tapi kalau orang tak berpantang pun boleh juga korang pakai. Mana yang tak pernah kahwin ke, yang dah kahwin ke, tak pernah beranak ke, dah beranak ke, pakai je produk-produk semua ni. Memang bagus. Dan yang kedua, korang kena jaga pemakanan juga sebenarnya. Alamak, ada motor, sorry guys. Okay, korang kena jaga juga pemakanan. Bila jaga pemakanan, insyaAllah itu salah satu juga menjaga emosi kita. Itu. So, panjang pula video kali ni. Itulah, beria pagi tadi memang kemas masak awal semua tu. Tapi saya memang masak awal hari-hari. Kemas rumah pun sama sebenarnya. Memang saya setiap hari kemas rumah. Cuma hari ni extra kemas lap-lap lah. Yang mana patut yang kena lap. Tu je. Tujuannya nak sambut cikgu saya datang ke rumah saya. Tapi pula sedihnya siapa yang berlaku tadi tu, sebab saya terlepas pandang benda-benda macam ni kan. Sound tak jaga semua tu lah. Tiba-tiba nak charge pula. Okey lah. So itu saja video saya kali ni. Video itu apa saya pun tak tahu nak tulis tajuk apa. Yang penting saya nak bagi tahu produk cikgu saya ni semuanya menggunakan kaedah 100 tahun yang lampau. Gitu. So, barang-barang semuanya insya-Allah terbaik. Kalau korang nak cuba, korang boleh je cari saya dekat IG ataupun dekat TikTok. Kat situ boleh mesej. Tak pun korang komen dulu kat bawah. Komen dia apa-apa kan, nak tanya apa ke kan. Okey. So, itu je. Saya tak nak cakap apa lagi dah. Nanti insya-Allah ada masa lagi saya akan buat video lagi. Okay, semangat-semangat. Saya kena semangat buat video. Sebab apa? Dengan video ni lah saya rasa macam lega, rasa puas hati, rasa macam korang lah kawan saya. Saya rasa saya banyak kawan online. Saya rasa banyak kawan online daripada kawan berdepan. Sebab apa? Mungkin saya banyak duduk rumah. Saya tak boleh keluar rumah. Saya tak boleh, bukan tak boleh keluar rumah, maksudnya saya nak keluar rumah sebab saya ada anak kan. Saya kena jaga anak. Jadi saya banyak berkawan dekat dalam online je. Okay, itu saja video saya. InsyaAllah kita jumpa lagi video seterusnya. Terima kasih korang sebab di subscribe, like dan komen video saya. Dan terima kasih juga tengok video saya sampai habis. So kita jumpa lagi. Bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.